Ni pintu masuk. Ni rak kasut. Okey, jom kita masuk rumah. Okey, belakang pintu masuk ni ada rak kasut ekstra. Okey, depan ni tepi ni bilik nombor 5. Okey, bilik nombor 5. Bantal dah ada. Meja study. Ni bilik nombor 4. Okey, bilik nombor 4 Okey, jom kita masuk. Ni iron board. Okey. Dapur boleh masak lah. Ni tempat letak rice cooker. Okey, ni tong sampah ni satu bilik satu tong sampah. Lepas pindah tu cuci tong sampah dengan terbalikkan. Okey. Ni tempat mesin basuh. Ni rak-rak untuk sabun ikut bilik tu, nombor bilik. Okey, ni tempat jemur kain. Okey. Ni meja makan. Ni nanti meja study untuk bilik nombor 2. Saya akan letak kat sini. Okey, jom bilik nombor 3. Okey, kerusi on the way. Okey, setiap bilik ada baldi lah untuk rumah ni. Tandas ada 2. Ni tandas nombor 1. Sana lagi tandas nombor 2. Okey, ni bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ni share berdua. Katil A dengan B. Ni meja study 1. Okey, cermin ada. Loker satu seorang. Okey, belakang pintu ada tempat untuk sangkut ni. Ni siapalah yang dulu yang tampal double tape dulu ni. Habis rosak. Okey. Jom. Ni bilik nombor 1. Yang ni ada penghuni. Okey. Ni toilet. Sebelah ni danau Bayu. Okey.